Masuk usia 50-an, satu perkara mula jelas. Kos hidup semakin naik tapi simpanan tidak naik pada kadar yang sama. Apa yang dulu nampak cukup sekarang mula terasa sempit. Di sinilah anda perlukan satu strategi yang lebih tenang, lebih stabil, bukan untuk kejar untung cepat tapi untuk melindungi nilai hidup. Bayangkan perkara ni. Anda letakkan satu sasaran mudah, kumpul 1 kilogram emas sebelum umur 60 tahun. Macam mana caranya? 1 kilogram emas bersamaan 10 keping goba 100 gram. Dengan harga semasa sekitar RM65,000 untuk 100 gram, jumlah keseluruhan sudah pun melebihi RM650,000. Tapi emas bukan statik. Dengan purata kenaikan sekitar 10% tahun, nilai itu berpotensi meningkat menjadi sekitar 1 juta dalam tempoh 10 tahun. Di sinilah bezanya memegang emas berbanding memegang tunai. Tunai nampak selamat tapi nilainya semakin terhakis setiap tahun. Emas pula mengekalkan kuasa beli dan dalam masa yang sama memberikan ruang untuk nilai tersebut berkembang. Dan cara untuk capai sasaran ini sebenarnya tidaklah rumit. Anda tak perlu buat sekaligus. Mulakan dengan satu langkah kecil. 1 keping goba 100 gram setiap tahun. Jika kewangan lebih selesa, gandakan kepada 2 keping setiap tahun. Perlahan tapi konsisten, tanpa tekanan, tanpa spekulasi. Akhirnya, anda akan sampai ke satu tahap di mana simpanan itu bukan sekadar angka, ia menjadi sumber kekuatan, sumber yang boleh digunakan sedikit demi sedikit ketika bersara. Untuk kos hidup, kesihatan ataupun sekadar menikmati hidup tanpa risau. Kerana hakikatnya persaraan yang tenang bukan datang daripada nasib. Ia datang daripada keputusan yang dibuat hari ini. Dan disiplin yang dijaga setiap tahun. Nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold, rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold. Atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Follow!